saya P-A-V-I-T-R-A-H, Pavitra. Hari ini saya mahu berkongsi pengalaman saya di sekolah. Saya suka pergi ke sekolah. Sekolah tempat saya belajar setiap hari. Guru-guru di sekolah saya semua baik dan cantik. Guru-guru selalu bantu saya belajar. Kalau saya tidak faham, guru akan bantu saya. Mereka akan bantu saya dengan sabar. Di dalam kelas, saya belajar membaca dan menulis. Kadang-kadang belajar rasa susah. Kadang-kadang belajar rasa senang. Saya gembira kerana saya ada banyak kawan. Kami selalu belajar dan bermain sama-sama. Di sekolah, saya suka belajar subjek Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Saya juga suka bermain di padang sekolah dengan kawan-kawan. Saya juga suka pergi ke perpustakaan pada waktu rehat. Guru matematik saya sangat tegas. Saya takut. Tetapi dia juga seorang yang sangat baik hati. Saya sayang guru-guru saya. Pada waktu rehat, saya akan pergi ke kantin dengan kawan-kawan saya. Kami akan beli makanan dan minuman di kantin bersama-sama. Saya sayang kawan-kawan saya. Itu sahaja dari saya. Bye.